Ni yang tepi-tepi tu ujung-ujung tu pun mau tu. Sebelah sini semak, belah tu sikit. Okey. Pisau ni geng. Macam biasa lah geng, hari ni aku nak mancing. Aku nak mancing spot aku kat ni, kat ujung sana tu. Aku dengan tu isteri aku tu. Dia dah baling lah. Kita orang pergi lepak tu tepi jalan tu. Sebab tu kereta lalu betul-betul kat tepi jalan tu. Okey, aku nak set up barang dulu. Lepas tu kita lancor geng. Jom. Ni. Aduh. Kamera tak sempat on geng. Dia dah makan dulu. Boleh tarik geng saya. Bini aku punya. Mak. Baru nak cakap umpan ni. Baru nak cakap umpan. Okay. Kita buat lemparan pertama. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, tak kena. Ada ke? Terus push. Okay, fish on yang walaupun size nya comel geng, yang penting aku ada lesen. Alhamdulillah. Dia penting lesen geng. Okay, jom kita umpan dulu. Size geng. Kat mana? Basah weh. Sempat aku off kamera baru dia nak on. Nampak drag tak jalan. Kalau drag jalan mana lagi besar daripada ni. Besar geng. Padu geng. Ini memang size baik ni. Kan patut tu jalan nampak ni. Mantap geng, rezeki bini aku betul ni. Besar weh. Aku dapat comel je. Mantap lah. Korang sikit. Rezeki geng, rezeki orang. Wih, keras geng. Dia punya sangat lah. Oh yo.
Abah dia, abah dia. Okey, nak cakap umpan dulu. Lemparan kedua. Geng, lemparan kedua kena, geng. Tak apalah, kita kutip yang kecil-kecil je, geng. Kita kutip yang kecil-kecil je, bagi je bini aku yang besar. Mantap. Alhamdulillah. Mantap, geng. Itu yang kedua aku, geng. Okay, kita buat lemparan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyut. Santai. Habis umpan lagi ni aku punya, aku letak sini. Aku punya letak situ lagi. Semoga selamat. Tu dan jam. Kalau tukar umpan ni, umpan main besar ni habis. Okey, geng. Cari sambung. Ada ke tak ada ni? Ada ni yang kecil ni macam. Cap. Kecil. Allah comel. Ikan ketiga aku, geng. Comel ni. Aduh, jadilah dia nak bagi besar gini, geng. Besar gini dia bagi. Goreng sedap, geng. Yang penting fish on. Mantap. Okey, geng, kita sambung seketika nanti. Nak cakap umpan dulu. Bye bye. Jap, sabar. Jauh sikit, kita cari abah-abah lah. Duduk ni, ikut lalu lah berdiri lah. Hop. Ada, geng, tapi tak ada yang kosong. Okay, kalau letak sini, dia makan, berjalan je pancing ni, kira ya, geng. Hop. Letak kat tu, kat rumput tu. Nanti kita sambung, geng. Ini aku punya pun senyap ke, tapi dia punya saiz. Ni dia yang tepi-tepi tu, geng. Ujung-ujung tu, pun mau tu. Sebelah sini semak, belah tu sedikit. Okay, fish on, geng. Fish on, geng. On lah, kamera. Okay, on. Fish on, geng. Ni baru ada saiz sikit, geng. Ada. Alhamdulillah, geng. Baru ada saiz sikit. Mantap. Alhamdulillah, geng. Ni saiz dia. Boleh tahan lah saiznya. Oh, lekat ni sikit je. Ini macam ni kan? Sikit ya. Kalau lekat macam ni kan, bila dia tersentak, macam kita itu saya pegang, dia berjalan kan, dia tiba tak sentak kan, lucut. Koyak mulut dia.
Oh, rezeki. Alhamdulillah. Ada juga seekor kan. Ini dia bagi aku baby shark. Fish on. Mana dia angkat tu? Angkat sikit. Tahan sikit. Okay. Mantap geng. Tak nak kalah. Tapi selesai je. Ya tu. Ikan mini aku ni. Mantap ya. Okey. Dua-dua disimpan, nak takut tu. Nanti kita sambung ya. Paran ke 5. Lepas tu kita stop rakam geng. Sebab gelap dah gelap. Kita cari ikan terakhir. Ni letak sini geng. Di sokok tu. Tengok ya siapa strike. Ni dulu ke strike, tu dulu strike. Okay, dia nak makan aku ni. Okay geng, aku nak ni dulu. Nanti kita tengok siapa yang strike. Nanti aku on balik kamera. Okay geng, ikan last tak ada geng. Ikan last tak ada. Sangkut ada. Okay geng, sampai sini je lah video aku. Kalau kau tengok hasil sama macam dalam video lah. Ada dalam guni tu. Jadi terima kasih kepada yang support geng. Kita jumpa lagi di next video geng. Assalamualaikum. Bye bye.